Kalau kita guna semborang pewangi mulut sebagai ganti daripada menggunakan kayu sugi, boleh tak? Dia tak pakai kayu sugi, dia sembur minyak wangi dalam mulut, boleh atau tidak jadi ganti? Jawabnya boleh, tapi tidak jadi ganti. Apa maknanya? Boleh guna pewangi yang tidak menggunakan najis, yang tidak bernajis lah, yang cuci boleh. Tapi kalau mau sembur lagu mana pun bukan pengganti bagi sugi. Kerana arti sugi ialah menggunakan alat yang membersihkan lidah dan gigi. Seperti kayu sugi atau berus gigi. Berus gigi itu siwak lah. Siwak ni bukan kayu tu. Kayu tu arakun. Tu arak, tu kayu. Siwak dia perbuatan kita menggunakan alat untuk membersihkan gigi ataupun mulut. Dia bersih mulut ni ada menggunakan alat, ada tidak menggunakan alat, menggunakan air. Satu lagi, menggunakan lidah. 3 cara. Pertama, tak ada air, tidak ada alat. Guna lidah, duduk makan nasi. Ada awak itu? Dia cokeh dengan lidah dia, nasi-nasi, celah-celah rahang dan sebagainya. Itu bukan bersugi. Itu bukan bersiwak. Okey? Yang kedua, tidak guna alat, tidak guna lidah, guna air. Mana? Lepas makan, dia basuh tangan, dia berkomor. Ada tak orang? Kat sini, dia komor. Listerine ke, air kosong, komor. Faham? Dia komor tu perbuatan membersihkan mulut juga. Tidak dikira bersugi. Apa arti bersugi? Perbuatan membersihkan mulut menggunakan satu alat. Alat itu seperti kayu atau buluh atau lidi atau ranting atau plastik, boleh belaka. Faham? Contoh kayu sugi. Faham? Kayu sugi dia beli sebatang, dia pun buang kulit, dia pun gigi jadi tajam-tajam, dia genyeh di gigi. Itu membersihkan gigi menggunakan alat kayu namanya. Perbuatan itu siwak bersugi. Ramai orang guna di rumah tu, pakai beruh. Ada obat datang, Colgate. Ada beruh, ada medium, ada soft, ada super soft, ada hard. Kau pandai lah. Itu juga bersugi. Ramai orang dia tak kata, itu bukan sugi, kayu. Salah, tak mengaji tu. Bersugi adalah menggunakan alat bersihkan mulut. Faham? Cuma ada kalanya kita bawa yang pakai, yang guna yang kayu saja, ada kalanya kita guna yang pakai obat gigi. Faham? Jadi bukan semua tempat nak pakai obat gigi. Contohnya lekat nak semayang. Nampak? Nabi kata laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau aku tidak takut nak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan mereka bersugi tiap kali nak mulakan solat. Betul tak? Jadi hak tu kayu apa? Kayu senang, bolang poket. Faham? Tapi kalau orang yang bersugi dah di rumah, tak ada masalah. Dengan mana? Dengan buruh gigi. Takkan buruh gigi bawa-bawa masa orang komat. Orang barang ngawang bat, dia buat Colgate. Kuek atas kepala tu imam. Faham lagi? Tak kebodoh namanya. Faham? Dah. Jadi di rumah kat bilik air, dia guna buruh gigi. Tu comel dah. Okey. Maka kalau mu kata mu spray wangian dalam mulut, hukumnya harus dibolehkan, tapi bukan pengganti siwak. Faham? Dr. Wahbah Zuhaili sebutlah kita Al-Fiqh Al-Islami. Semua perbuatan manusia membersihkan mulut menggunakan alat seperti berus gigi di zaman moden atau kayu ataupun ranting-ranting, hukumnya dipanggil siwak belaka. Cuma katanya ulama memberi pandangan siwak yang paling afdal dengan kayu arak. Kerana ittiba'us sunnah. Faham? Kerana Nabi menggunakan kayu arak. Pak jual rusila kat orang ceramah tu ada kayu 5% tu tak? Soalan seterusnya sikit lagi.